Hari ni kita dekat Bukit Bintang. Kita nak pergi beli makanan kat sini. Turkish. Nak beli tu. Kita nak beli ni. Pilihannya. Wah. Kalau tak sama macam ni hebatnya, saya marah sebab harga dia mahal. Okay, harga dia berapa? Jom tengok. Okay, ni harga dia. Take away RM1 tambah je. Okay. Kalau nak aiskrim dia this one RM15. So yang mana yang famous orang beli? Which one the famous one? Old? Oh, our signature. Our signature Mix. Two potato inside the box. Oh, mix ke chicken and beef? Like picture. Chicken, beef. You sebut chicken or can mix? No, cannot. Cannot mix. Just mix or signature. Oh, signature je yang mix. Kau jadi macam bongok satu. Kau nak apa? Beef. Beef one. Beef Turkish potato one. Tu lah. Separate. Take away. Yeah. You want restaurant? Then you decide. Huh? Dining. No. I want take away. I don't want take in. Take in. I don't want take in. Alah, nampak buntut dia pula. Oh yeah. I want to take video. Yeah. How you mix it? What is that? 4, 6 spices. Okay. Spicy? Is that spicy? No. Spicy too. Try spread. Still hot there. Spicy ke tak? Oh, spice. Kau? Tak nak spicy? Yukarıdan hep söyleyelim. Söylenmiş oraya sen baksana etle tavuk. Zaitun? That one? Olive. What is this? Olive. Olive. Sour? A little bit. Just a little bit they put. I don't like sour. Alright. Mushroom? Okay. Not sour. Yeah, I know. Yemek söyleyelim Ahmet abi. I don't want the mixed veggie. I don't want. Var. Yemek. What's that? Black pepper. Black pepper. Mustard. Cheese. Only that. Only that. That's it. Finish. That one, the purple one, no. The purple one, veggie Sour. or sour? Okay. Alright. Hai. So kita nak makan Spatman Turkish. Kita beli kat sini. Istanbul Bites kata sedap siap je.
Sebab penat cari tahu. Jalan-jalan tak jumpa pun. Jumpa yang ni je. Lepas tu jumpa yang potato apa benda tu. Dia macam kada Cina. Tu ada satu lagi. Tu nantilah try. Wah, banyak ke dia ni stapler. Sudah bagi sini. Kejap tau. Bagi sudu. Oh. Besar. Gigi dulu. Dia bagi ni. Kita nak rasa bismillahirrahmanirrahim. Ini tu ni. Mahal. Apa? 29. Ai. Kejut. Ni Ya. beef 29. Ubi RM29. Dia ada sayur. Ya, rasa dia. Sekejap. Beef kena campur semua kot. Ha. Cheese kan? Dia ada cheese. Rasa dia lemak-lemak. Ha? Rasa sayur-sayur tu. Campur dengan cendawan tu. Dia jadi macam satu rasa yang unik lah. Sedap juga lah. Tapi kalau korang boleh buat kat rumah, buat je kat rumah. Ya. Sebab kalau makan sekejap lagi kan takut dah keras cheese dia. Ada kacang merah kan? Tak ada, dia tak ada kacang merah. Yang ni dia letak kentang, dia letak olive, dia letak cendawan, letak sayur, cheese dia kacau. Sedap tak? Dia letak beef. Dia macam pedas sikit. Sedap tak? Dia macam campur rasa. And dia lemak-lemak lah. Okay. Diam je. Tak dapat nak pastikan rasa. Tu lah. Tak ada cheese lah. Adalah. Mungkin sebab dia dah gaung kentang tu kot. Dia pedas kot lah. After taste dia pedas. Dia ada dua, boleh pedas dengan tak pedas. Dia ada bagi suap apa? Tak ada. Okay lah, first try. Dia rasa kentang dengan cheese, tahu sayur-sayur, kobis, jagung. Kau mix kan dia rasa macam tu lah. Ada yang manis, pedas-pedas. Ada macam rasa. Ada rasa beef daging dia dah cari-cari tu. Macam tu lah mix combination dia. Untuk bagi aku first try tu okay lah, not bad lah kan. Tapi untuk nak repeat fikir lagi lah. RM29 kot. Boleh makan tom yum, nasi dua. Sebenarnya ni kan? Macam mashed potato. Macam kita dah. Korang pernah makan loaded potato yang KFC? KFC tak? Tapi kurang je. Dia viral je lah senang cerita. Okey lah. Jangan Kita makan yang terus benar tu mungkin lagi sedap. lain pun. Kita kena cari lagi lah. Tak tahu kedai mana. Ni pendapat kita orang je lah. Punya Opinion. view je lah. Mungkin ada orang dia suka macam tu. Tapi rasa dia, siapa suka pedas korang kena minta pedas. Kalau siapa tak makan pedas, jangan minta pedas. Sebab dia pedas tu rasa after taste. Lama pula dia. Okay lah. Tu je untuk hari ni. Bye. Nanti follow, subscribe. Okay. Bye semua.